Lelaki jual daging isteri. Bayangkan, korang tengah lepak luar rumah, hirup angin malam, minum air favourite korang, chill je. Suasana tenang, tak ada gangguan. Tapi tiba-tiba muncul seorang pakcik tua. Badan dia kurus, nampak tak terurus. Macam orang yang dah lama give up dengan hidup dia. Dia hulurkan beg plastik. Katanya nak jual daging segar. Kau pun sebab simpati kan, rasa nak tolong. Dalam hati kau fikir, alah kesian pakcik ni, belilah sikit, mungkin dia tengah susah. Tapi bila kau buka je beg tu, dekat dalam bukan daging lembu, bukan daging kambing, tetapi kepala manusia. Ya, kepala manusia. Kes ni memang pernah viral satu Indonesia, tentang seorang lelaki yang jalan keliling kampung jual daging dari tubuh isteri dia sendiri. Inilah kisah Tarsum. Jumaat 3 Mei 2024. Cuaca sejuk dekat satu kampung kecil. Nama dia Cisuntrol, daerah Ranca, Ciamis, Jawa Barat. Biasanya waktu tu hujan, orang semua duduk rumah selimut minum kopi. Tapi pagi tu pelik, tak hujan, cuma sejuk je. Matahari pun baru naik. Kampung senyap, kecuali orang yang nak keluar pergi kerja. Salah seorang daripada mereka ialah Jojo Tarja, ketua kampung. Pukul lebih kurang 7.30 pagi, masa dia tengah bersiap nak keluar, dia dapat call daripada jiran. Katanya si Tarsum, lelaki yang biasa sembelih kambing dan jual daging dekat pasar tu, naik gila lagi. Jojo ingat dia cuba bunuh diri lagi, sebab sebelum ni pun dia pernah buat benda tu. Jadi Jojo terus jalan ke rumah dia. Tapi belum sempat sampai, dia nampak Tarsum dekat kawasan kubur kampung. Tangan dia pegang beg plastik besar berlumuran darah. Dan dari jauh, Jojo dengar dia jerit, "Ada daging, nak beli daging tak?" Pelik, siapa jual daging dekat kubur? Bila Jojo dekat je dengan dia, Tarsum senyum dan cakap, "Pak Jojo, nak beli daging tak?" Jojo tanya balik, "Daging apa ni?" Dan dengan senyum lebar, Tarsum jawab, "Daging Yanti." Yanti, isteri dia sendiri. Ayat tu terus buat Jojo kaku, macam kena rencatan. Dia tak fikir panjang, terus lari ke balai polis. Tak lama lepas tu, polis sampai. Dan apa yang mereka jumpa, sumpah tak boleh dicerna. Tarsum tengah seret anggota badan isterinya sendiri masuk ke rumah jiran. Nama penuh dia Tarsum, umur 50 tahun. Tak banyak orang tahu pasal latar belakang dia. Tapi kata orang kampung, dia jenis pendiam, sopan, rajin. Dia pindah ke situ sejak 2010 dengan isteri dia Yanti yang berumur 40 tahun dan 2 orang anak. Kerja dia bela kambing, lembu, jual daging dekat pasar. Orang kenal dia sebagai seorang lelaki yang baik, bagi makan elok, cakap lembut, suka senyum bila lalu rumah orang. Tak nampak langsung macam jenis yang boleh bunuh orang, apatah lagi isteri dia sendiri. Tapi tekanan hidup ni kan, kadang-kadang boleh buat otak manusia ni rosak. Pendapatan tak tetap, harga barang makin naik, hidup makin sempit. Dia mula pinjam barang dapur daripada jiran. Lepas tu mula berhutang dengan Along. Mula-mula sikit, tapi lama-lama hutang tu naik sampai 100 juta rupiah. Lebih kurang dalam 30,000 ringgit Malaysia. Untuk orang kampung macam dia, itu bukan sekadar hutang. Itu adalah beban yang menindih hidup. Jiran-jiran pun perasan Tarsum ni dia makin lain. Dulu suka senyum, sekarang murung. Malam-malam kadang-kadang dengan jeritan, bunyi gaduh, bunyi hentakan. Orang syak yang dia ni memukul isteri dia. Yanti pernah mengadu dekat keluarga, kata dia takut. Katanya dia bukan macam dulu, ada benda yang tak kena. Keluarga pun risau. Dia call pusat kesihatan kampung. Doktor datang cek, suruh Tarsum pergi klinik mental. Keputusan normal. Doktor cuma bagi ubat tidur, ubat tenang sikit. Sekejap okey, tapi cuma sementara. Beberapa hari sebelum kejadian, datang seorang lelaki besar, iaitu Along. Dia jerit depan rumah Tarsum, "Mana duit aku?"
100 juta rupiah. Satu kampung dengar. Dari situ baru orang tahu betapa teruknya hutang Tarsum. 3 hari lepas tu, malam 30 April, Tarsum datang ke rumah Jojo. Tak cakap banyak, cuma tunduk je. Lepas diam lama, dia cakap, "Tolong jaga anak bongsu saya." Jojo terkejut. Dia tanya kenapa, tapi Tarsum cuma senyum je. Katanya nak pindah kerja ke Kalimantan. Tapi daripada nada dia, Jojo dah rasa lain. Macam ada sesuatu yang tak kena. Malam tu Jojo ikut naluri dia pergi intai rumah Tarsum. Sampai je dia dengar jeritan. Dia terus pecah masuk dan nampak Tarsum tengah cekik diri sendiri. Yanti cuba tahan tapi Tarsum makin mengamuk. Dia hentak kepala dekat tiang sampai berdarah. Cuba lemaskan diri dalam baldi. Kalau jiran tak datang cepat, memang dia dah mati. Lepas tu, doktor rawat dia, bagi ubat tenang. Beberapa hari nampak okey balik. Tapi rupanya, dia tengah simpan ribut dalam kepala. 3 Mei 2024, pagi tu Yanti keluar rumah nak pergi kelas mengaji. Tapi dia tak pernah sampai. Dekat depan rumah, Tarsum dah tunggu dengan kayu besar. Dia pukul Yanti bertubi-tubi. Kepala, muka, tengkuk, darah mencurah atas jalan. Yanti rebah tapi Tarsum tak berhenti. Dia balik rumah, ambil pisau dapur dan kerat tubuh isteri dia sendiri. Potong tangan, kaki, badan, masuk dalam beg plastik besar macam beg jual daging kambing. Lepas tu dia keluar rumah tawar orang kampung. Mari, daging Yanti segar ni. Sumpah, memang gila. Orang kampung menjerit, rakam video. Bila polis datang, Tarsum masih lagi pegang pisau, berdarah dan cuba untuk melawan. Anggota tentera hampir kena tikam masa nak tangkap dia. Akhirnya dia ditahan. Dalam sel, dia cuma menangis dan ulang, "Di mana isteri saya?" Beberapa hari lepas tu, baru dia mengaku. Dia kata dia bunuh Yanti sebab bergaduh pasal hutang, sebab tekanan. Polis tuduh dia bawa artikel 338 dan 340, pembunuhan berencana, hukuman penjara seumur hidup atau mati. Tapi masa dalam tahanan, dia mula hentak kepala sendiri. Pemeriksaan psikiatri dibuat dan hasilnya dia sakit mental tahap berat. Dia tak didakwa tapi dihantar ke hospital jiwa. Lepas tu dia dipindahkan ke pusat pemulihan dan lepas tu hilang terus. Tak ada siapa tahu dekat mana dia sekarang. Yang paling sedih, 2 anak dia sekarang orang panggil diorang sebagai anak pembunuh. Diorang duduk dengan saudara cuba bina hidup baru. Tapi dalam kampung kecil macam tu, nama Tarsum tu tetap melekat macam sumpahan. Kisah ni memang macam mimpi ngeri, tapi dalamnya ada satu mesej besar tentang tekanan, kemiskinan dan mental yang rosak sebab sistem yang lemah. Keluarga Yanti dah cuba bantu, tapi bantuan yang ada tak mencukupi. Dalam masyarakat kampung, lelaki tak boleh tunjuk lemah. Bila tekanan, malu, rasa bersalah, benda tu makan jiwa secara perlahan-lahan. Senyap tapi membunuh dari dalam. So, kau rasa Tarsum ni jahat ke atau dia sendiri adalah mangsa keadaan? Kalau cerita ni buat kau fikir sekejap, tengok sekeliling. Kadang orang yang nampak okey tu sebenarnya tengah bertarung dalam diam. Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih sebab sudi dengar. Dan jangan lupa, bukan semua senyuman itu adalah tanda kebahagiaan. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga tekan button subscribe tu untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum. Shh.